Hey guys, hari ni saya nak share pada anda macam mana nak check and settlekan masalah kereta tak boleh nak start. Kereta ni orang rumah yang bawa sebenarnya. Dia kata sehari ke 2 hari sebelum breakdown tu hari, dia ada perasan juga lambang bateri ni menyala tapi lupa nak inform. Sampailah tiba-tiba mati tepi jalan. Bila saya pulas kunci pun anda dengar tak? Seolah-olah macam bunyi starter lekat pun ada, macam battery weak pun ada. So, kalau anda ada masalah yang lebih kurang macam ni, first thing first, apa yang anda kena buat adalah kita check dulu step by step. Sebab macam-macam kemungkinan boleh jadi. Jom saya tunjukkan macam mana nak buat. Bila tak boleh start, benda paling basic sekali kita kena jumper. Sekarang dah senang. Jumper powerbank macam ni 1.5 pun anda dah boleh dapat. Macam biasa, kita kepit dulu yang hitam dekat negatif, manakala yang merah pada positif. Bila lampu ni dah tukar ke solid hijau macam ni, so kita dah ready untuk start. Bila enjin dah hidup, reverse je balik. Anda lepaskan dulu yang merah, baru yang hitam. Sekarang ni, macam yang anda tengok, lambang bateri dah padam. Pelik bin ajaib. Sebab 2 hari sebelum dia breakdown tu hari, dia menyala aja. Sekarang dia padam pula. So, apa yang saya fikir, kemungkinan kereta ni ada masalah dari segi dia punya charging. Kejap dia masuk, kejap tak masuk. Saya pun tak tahu lagi. So, kita try check voltage dulu, tengok macam mana. Untuk check voltage, kita perlukan multimeter. Yang murah pun boleh. Ini pun saya beli dekat DIY je ni. So, kita akan setkan ke DCV 20. Sekali lagi, yang merah dekat positif, manakala yang hitam dekat negatif. Alright, macam yang anda tengok, masa enjin hidup, kita dapat bacaan 12 volt. Ini tak normal sebab alternator tak ada cas. Sepatutnya dia kena 14 ke atas dan tak boleh lebih daripada 15. Tapi dalam kes ni anda tengok kita dapat static 12 volt saja. So, adalah ni something wrong kat mana-mana ni. Next, kita try cabut kepala bateri. Kalau enjin mati, 70% boleh kata alternator yang problem. Tapi kalau dia still running, so kita kena diagnose dengan lebih mendalam. Okey, untuk kes ni enjin mati bila saya cabut kepala bateri. So, untuk kes ni senang. Kita just fokus dekat alternator tu aja. Tapi jangan terus tukar yang baru. Apa kata kita try check yang murah dulu. Contohnya macam dia punya fuse. Macam Saga FLX, fuse alternator dia duduk betul-betul dekat belakang terminal positif. Dekat sini ada 3 fuse. Yang tengah ni lah fuse alternator 100M. So, kawat hitam ni kita buka dulu. Penutup transparent yang pecah tu anda abaikan saja. Yang penting anda perhatikan betul-betul. Make sure besi yang lekuk-lekuk dekat dalam tu dia tak ada yang putus. Kalau dia bersambung macam ni, kiranya fuse ni masih lagi dalam keadaan yang baik. So, saya takkan tukar lah. Tapi kalau anda nak try tukar yang baru pun tak salah. Ikutlah. Lagipun fuse ni tak mahal mana pun. Next, kita nak check current leaking. Untuk check, anda perlukan test light. And sebelum pakai, kita test dulu. Pastikan test light ni berfungsi dengan baik. Cara nak tahu ada current leaking ke tak, clamp ni anda kepitkan dekat sini. Lepas tu test light anda sentuhkan dekat negatif bateri. Misalnya kata lampu ni menyala, maksudnya kereta anda ada masalah current leaking. So anda settlekan dulu yang tu. Tapi macam dalam kes ni tak ada keluar lampu, maksudnya kereta ni tak ada masalah current leaking. So sekarang ni kita akan proceed ke next step. Okey, fuse dalam keadaan yang elok, tak ada putus, tak ada apa. Current leaking pun tak ada. Next step, ada lagi satu benda kita kena check, iaitu getah crank pulley. Untuk check benda ni, kita kena jack dulu kereta. Macam biasa, sentiasa support stand kiri kanan untuk safety. And kalau tak ada keperluan, jack ni kita biarkan dia aja dekat bawah ni. Buat dia sebagai extra backup. Macam biasa, amalkan tayar yang dah buka ni kita selit dekat bawah kereta. In case kalau ada apa-apa jadi, stand patah ke apa ke, at least kita ada something yang solid dekat bawah tu. Untuk akses ke crank pulley, cover plastik ni kita kena tanggal dulu. Dekat bawah ni ada 3 biji bolt 10, kita kena buka. Lepas tu dekat tepi ni ada lagi sedikit, sama juga bolt 10. Okey, baik. Sekarang kita dah boleh akses ke crank pulley. Untuk info anda, besi yang bahagian dalam ni dia direct ikut pusingan enjin. Yang tengah ni dia punya getah. Getah ni yang kita nak check sebenarnya. Kadang-kadang getah ni dia suka loose tau. Bila dia loose, pulley yang sebelah luar ni dia tak boleh nak ikut pusing sekali. Jadi pusingan belting tu dia jadi perlahan. So macam mana alternator nak cas kan? Nak check getah ni elok tak elok, senang je. Anda calik sikit pakai liquid paper. Lepas tu try start enjin tengok. Kalau makin pulley luar ni dia lari,
maksudnya getah dia dah loose and kita perlu ganti crank pulley yang baru. Tapi kalau marking dia masih lagi selari, so crank pulley ni okey, boleh pakai, tak ada isu. Sekarang ni saya akan biarkan enjin running dalam 5-10 minit macam tu. Lepas tu kita try rem-rem sikit. Lepas 10 minit, kita matikan enjin. Okey, macam yang anda tengok, marking yang kita buat ni dia masih lagi selari. Maksudnya getah crank pulley ni dia still dalam keadaan yang elok. Setakat ni kita dah check fuse okey, tak ada current leaking, crank pulley pun okey. Jadi punca kerosakannya adalah alternator. Lagipun kereta ni dah nak masuk 14 tahun. So make sense jugalah. Cara nak buka alternator, first thing first, belting ni kita kena cabut dulu dengan menggunakan special tools. Kita just slot, masukkan aja dekat lubang tensioner ni, lepas tu kita releasekan tension. Tangan sebelah tu anda tahan tensioner, sambil tangan lagi satu tu anda lepaskan belting. Okey, cantik. Kat bawah ni ada sebiji bolt and nut yang ikat kaki alternator. So nut 14 dekat belakang ni kita buka dulu. And then just slide, keluarkan terus bolt yang melintang ni. Disconnectkan dia punya soket, anda just picit sambil tarik je macam biasa. Lepas tu yang ni pun sama, kasih cabut juga. Sekali lagi saya ingatkan, kalau nak buat job ni, anda cabut dulu kepala bateri sebab yang ni wire positif. Kadang-kadang bila kita buka pakai spanner tu dia kadang-kadang dia tertouching dengan besi dekat keliling tu and boleh menyebabkan spark. So kita tak nak benda tu berlaku. Datang belah atas, ada lagi sebiji bolt, cuma yang ni bolt dia kecil sikit, iaitu saiz 10. Kalau boleh, first anda nak buka tu, anda buka pakai box 6 bucu. Sebab kalau boleh, kita nak kurangkan risiko kepala dia bulat. Bila dah buka apa semua, sekarang kita dah boleh keluarkan alternator. Kepada yang baru nak start DIY, yang baru nak start buat sendiri kat rumah, setakat ni, kalau Proton, tak susah mana pun sebab ruang engine bay dia agak luas. Kita boleh cabut, pasang je macam tu. So alternator ni kita akan keluarkan ikut tepi sini. Okey, cantik. Alright, so ini adalah alternator yang lama kita gantikan dengan yang baru. Sebelum pasang yang baru, elok kita compare dulu side by side, make sure dia punya size, tapak, spek dia apa semua tu sama. Macam alternator ni saya tak recommend anda cari yang Recon sebab Recon punya tak tahan. Saya lagi prefer anda cari yang second ori, itu lebih baik. Tapi kalau anda ada bajet, semestinya lah go terus for baru dan ori. Macam yang ni harga dia 500 lebih. Setakat ni saya tengok semua nampak sama, cuma beza dia dekat pulley. Yang lama dia pakai clutch pulley ataupun ada orang panggil dia sebagai OAP, Overrunning Alternator Pulley. Manakala alternator yang baru ni dia pakai pulley biasa yang jenis mati macam ni. Kalau ikutkan, clutch pulley ni dia lebih baik sebab dia boleh memanjakan jangka hayat alternator tu. Pada masa yang sama, pergerakan belting, dia punya pusingan belting tu lebih smooth. So untuk alternator yang baru ni, nantilah kalau ada bajet saya akan buat video cara tukar ke clutch pulley. Sekarang ni kita pakai je dulu apa yang ada. Okey baik. Sekarang ni kita dalam proses pemasangan. Tadi time kita bawa keluar ikut kepala dulu kan. So sekarang time kita nak pasang ni kita masuk ikut bontot balik. Masukkan balik bolt melintang and make sure takut dia ni masuk betul-betul So dia akan lock in place macam ni, takkan bergerak. And dia punya nut ni kita biarkan dulu, tak payah ikat lagi. Sekarang kita ikat dulu bolt 10 yang dekat atas ni. And anda ikat agak-agak sekadar bagi kemas je. Jangan kuat sangat. Okey, cukup. Sekarang kita datang balik belah bawah. Barulah kita boleh ketatkan terus nut 14 ni. Okey, dah. Last but not least, jangan lupa kita cucuk balik dia punya soket. Make sure rapat And then nut 12 ni kita kemaskan balik juga. Alang-alang dah tengah buka ni, saya nak tukar terus tensioner luar dengan belting. Sebab kalau start pagi-pagi, dia macam ada bunyi tikus sikit. Padahal belting saya dah tukar baru. Punca dia sebab spring dekat dalam tensioner tu dia dah lembut. Dia dah tak boleh nak tolak habis. So saya kena tukarlah tensioner yang baru. Alright, ni belting yang lama, kita gantikan dengan yang baru. Macam Saga FLX ni, saiz belting dia adalah 1669. Pendek sikit sebab tensioner dia jenis plastik. Tapi kalau anda pakai tensioner besi, contohnya macam Persona lama, Gen 2, Wajah, geng-geng yang macam tu, belting dia panjang sikit iaitu 1677. So kalau anda nak beli belting, jangan salah saiz lah. Okey, ni tensioner yang lama, kita gantikan dengan tensioner yang baru.
Kalau anda tengah cari part-part yang macam ni, nanti saya letak dekat bawah. Anda boleh beli direct dari Mountain King. Macam-macam dia orang ada. Lagi-lagi barang-barang suspension. Sekarang, kita pasang balik tensioner and macam biasa, sentiasa pulas dulu pakai tangan sebab kita nak pastikan thread dia masuk betul-betul. Masukkan juga bolt 10 dekat bawah ni. Sekali lagi, kita pulas dulu pakai tangan. Bila kedua-dua bolt ni dah masuk cun-cun, barulah kita akan torkkan ke spek yang sepatutnya. Saya recommend kalau boleh anda tunggu biar enjin sejuk sikit baru ikat untuk elakkan risiko bolt loose. Okey, cantik. Next, kita pasang balik dia punya belting. Sampai dekat sini anda alert sikit hati-hati sikit. Pastikan belting ni dia masuk ke semua celah-celah puli tu, terutamanya dekat dalam dia punya longkang. Sebab apa? Kalau belting ni dia sengit, time start nanti tu dia boleh terlucut tau. Itu yang kita tak nak. Bila semua dah ikat kemas-kemas, sekarang kita pasang balik kepala bateri and try start tengok macam mana. Okey, masa enjin hidup, pastikan tak ada yang bunyi pelik-pelik, especially datang daripada tensioner. Sebab kadang-kadang plastik tensioner tu dia suka bergesel dengan cover timing belt. Tapi macam dalam kes ni, so far so good, senyap. Saya tengok pusingan belting pun nice and smooth, tak ada gelong, tak ada apa. Semuanya nampak dalam keadaan yang normal. Lepas tukar alternator yang baru, sekarang kita try ambil lagi sekali bacaan masa enjin hidup. Okey, macam yang anda tengok, bacaan bateri ni kita dapat 14 volt ke atas. Maksudnya alternator ada charging. Kalau sebelum ni kan kita dapat 12 kan? Sekarang kita dah dapat 14 ke atas. And make sure dia jangan lebih daripada 15. Kalau lebih, itu maksudnya alternator anda tu ada masalah overcharging. Kalau jadi macam tu, anda hantar claim balik takut ada defect. Dia sepatutnya antara 14 ke 15. Macam ni, kira paling cun lah. Lepas tu, tadi kalau kita cabut bateri, enjin mati kan? Sekarang walaupun saya dah cabut bateri, enjin masih lagi boleh running. So untuk kes ni, puncanya adalah alternator yang rosak. Okey, settle satu masalah. Bila dah settle apa semua, sekarang kita dah boleh turunkan kereta sepenuhnya. Oh, ada lagi satu benda. Hush, nasib tak lupa. Macam soket FLX ni, once kita dah cabut dia punya bateri, bila kita nak pasang balik, kita mesti dan wajib buat semula clutch adaptation untuk tegangkan balik belting dekat dalam gearbox tu. Benda ni ramai yang tak tahu sebenarnya sebab lepas pasang bateri ada yang komplain, oh gearbox saya jadi sentap lah bang, jadi jerking macam tu. So kalau anda ada masalah yang macam ni, jangan pergi tukar gearbox pula. Jangan tukar sensor, jangan masuk treatment pula, bukan. Tapi solutionnya, anda cuba dulu buat clutch adaptation. Okey, jom saya tunjukkan macam mana nak buat. Okey, cara nak buat clutch adaptation, dekat sini kita tekan dulu diagnose and then kita pilih Proton Malaysia. Sekali lagi tekan diagnose, lepas tu kita tunggulah sekejap bagi tab ni dia connect dengan dongle yang kita cucuk bawah dashboard tadi tu. Okey, bila dah connect, so kita akan tekan select vehicle menu. Anda pilihlah model kereta masing-masing. Macam kereta ni adalah Saga FLX, so kita akan cari untuk bawah ni, Saga FLX. And then kita tekan system selection, lepas tu pilih transmission sebab benda ni melibatkan gearbox. And then kita tekan special function. First kali kita reset dulu clutch adaptation yang lama. Okey, kita tekan yes. Dan dalam keadaan macam ni, ignition kena on dan engine mesti dalam keadaan yang off. Kita tekan yes. Lepas tu kita tekan reset clutch adaptation. Okey, dah successful. Yang clutch adaptation yang lama tu dah tak ada kita dah buang. Sekarang kita akan start new clutch adaptation. So kita tekan dekat bawah ni start clutch adaptation and then kita tekan yes. Dan dalam keadaan macam ni dia kata ignition kena on dan engine mesti kena running. So sekarang kita akan start dulu kereta.
Okey, kita ikut je dia punya arahan. Kita tekan yes. Lepas tu dia kata temperature kena 60 ke atas. Aircon kena off. Gear dekat P ataupun N sahaja. Okey, sekarang ni gear saya dekat N. So kita akan baca sikit. Okey, kita akan tekan OK. Lepas tu if you need perform reset clash adaptation, aircon kena tutup. Okey. So sekarang ni okey, aircon kena tutup Lepas tu kita kena tekan brake. Jangan lepas brake dan kita akan masukkan gear ke D. Ikut je dia punya arahan and then kita tekan OK. Okay, wait until the engine speed sampai 1,500. Okay, kita tunggu lah. Lepas tu macam anda boleh tengok dia punya lambang gearbox. Yang lambang durian tu dia menyala kan. Yang tu tak apa, tak risau. Kita tunggu dulu sampai RPM dia naik sampai 1,500. Okay. Dah Lepas tu dia kata masih lagi tutup aircon, tekan brake. Lepas tu kali ni dia suruh kita masukkan gear dekat R pula. Okay, so kita akan masukkan shiftkan gear pada R. Okay dah. Lepas tu kita tekan OK. Sekali lagi dia suruh kita tunggu sampai RPM naik 1,500. Lambang durian tu abaikan je. Okay dah. Dah 1,500 dah successful. So macam ni je lah cara nak buat clutch adaptation. Itu sahaja dah settle. So lepas ni kita dah buat clutch adaptation yang baru. Pemanduan anda akan rasa lebih smooth lah. Sebab belting dekat dalam gearbox tu dia dah tegang. So dia tak akan ada lagi jerking ataupun gearbox sentak. Lepas tu anda tengok dekat sini meter dia pun dah tak ada menyala dah lampu durian tu. So macam ni je lah cara nak buat clutch adaptation. Okay, kita dah settle 100%. Alright, sekarang anda dah pun tahu macam mana cara nak diagnose and cara tukar alternator. Kalau anda ada masalah yang lebih kurang macam ni tapi kalau belum ada bajet, sebenarnya alternator ni kita tak perlu ganti baru pun. Yang lama ni kita boleh buka servis balik dengan syarat alternator ni masih lagi original. So alternator ni saya akan buat video next time cara-cara nak servis. So lepas ni kalau anda ada masalah yang sama, tak semestinya kita kena tukar alternator yang baru. And kita akan jimat tukar saja barang-barang yang dekat dalam tu. Tensioner ni pula tak ada kaitan Yang ni saya sengaja je tukar sebab spring dalam tu dia dah lembut and mengeluarkan bunyi walaupun belting saya dah tukar baru. Okeylah, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.